MG kali ini bersiaran di College Community Selayang. Kenapa saya berada di sini? Sebenarnya kita akan membincangkan mengenai ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman. Golongan belia mempunyai bakat dalam pelbagai bidang. Tetapi bakat itu perlu diasah menerusi pendidikan secara inklusif atau pelbagai pendekatan, antaranya work-based learning. Untuk kupasan itu, teruskan bersama Borak MG. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, bertemu lagi dalam Borak MG. Apa yang nak kita borakkan hari ini? Pastinya saya bawakan topik-topik yang menarik khas untuk anda pelayar-pelayar di Malaysia Gazette. Tapi dah follow kami ke belum? Follow kami di semua platform social media kami, sama di Facebook, Instagram, di YouTube, di TikTok. Semua follow dulu sebab ada topik menarik yang nak kita bincangkan. Sudah semestinya kalau kita bercakap berkenaan bakat ni, setiap manusia di dunia ini dilahirkan dengan bakat. Tetapi bagaimana bakat itu kita nak asah, kita nak jadikan bakat itu sebagai kerjaya profesional. Itu topik yang akan kita bincangkan hari ini, iaitu dari kampus ke pentas industri, WBL, Work-Based Learning, pemangkin kepada tenaga mahir negara. Menarik sangat. Anda kena dengar, terutama kepada mereka lepasan SPM ke yang dah rasa macam, kita nak sambung belajar kat mana ni, Anda kena ikuti kami dari awal sehingga ke penghujung rancangan. Pastinya kali ini kita ada dua orang tetamu yang saya bawakan khas untuk anda. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita yang hadir pada hari ini. Saya perkenalkan Encik Zaidi Othman, iaitu pengarah bahagian instructional dan pembelajaran digital Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Selamat datang ke Borak MG. Hari ini seakan kita nak borak sikit ni pasal PBL. Terima kasih berjumpa saya. Sama-sama. Dan seorang lagi tetamu kita bawakan khas untuk anda, Cik Sakina Mazuki, iaitu alumni. Dan sekarang berkhidmat sebagai pengurus projek Kelembai Solution and Resources. Terima kasih kerana bersama kami. Kita nak bincang pasal WM ni, Cik Zaidi. Tapi sebelum tu, anda saksikan dahulu kliping yang kami sediakan. Work-Based Learning WBL diterapkan dalam program di Politeknik dan College Community Polisisi. Pembelajaran berasaskan kerja itu memainkan peranan penting dalam membekalkan pelajar dengan kemahiran teknikal yang relevan. Selain itu, dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan, merentasi semua sektor pendidikan dan latihan teknikal dan vocational event. Inisiatif itu selaras dengan usaha Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, menerusi dasar kerajaan untuk menjadikan WBL sebagai pembangkit utama bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir di negara ini. WBL membawa pelajar dari kampus ke pentas industri secara tidak langsung menjadi pemangkin tenaga mahir negara. Kembali semula dalam Borak MG. Kita dah lihat tadi sedikit sebanyak berkenaan WBL. Tapi tak cukup. Itu baru sikit saja berkenaan WBL. Apa kata kita tanya kepada Cik Zaidi. Mungkin Cik Zaidi boleh jelaskan apa itu Work-Based Learning, WBL. Terima kasih kerana jemput saya untuk cerita tentang program WBL di Politeknik dan College Community. Pertama, saya nak cerita tentang sejarah. Pertama, untuk makluman semua, WBL ini telah ditawarkan di College Community pada tahun 2007 lagi. Itu dah lama dah. 2007 dah lama. Itu semasa penjenaman semula College Community. Jadi di Politeknik dimulai pada tahun 2008 di bawah program Advanced Diploma. Kemudian sekarang dia tak tawarkan, di konsep ditukar kepada WBL. Dan sekarang ni Politeknik menawar program ijazah sarjana muda, program WBL. Itu satu program menarik kepada semua lulusan TVET di luar sana lah. Jadi apa dia WBL? Semua tertanya. WBL ni dia adalah satu program yang berstruktur, yang pembelajarannya teratur mengikut institusi atau pendidikan terkini sekarang ni. Jadi berbanding yang dulu, sistem kita berada di bilik kuliah.
Tapi konsep baru WBL ni, mereka dia bersekutu belajar di industri, di ruang sebenar bersama industri dan dinilai bersama industri. Jadi satu kelebihan pelajar mengikuti program WBL yang kita tawarkan. Dalam program WBL ni dia ada 3 teras utama, iaitu pertama adalah industri, institusi dan pelajar. Jadi industri dan institusi ini main peranan pertama untuk meningkatkan kemahiran pelajar. Mana pelajar pula, dia dari segi WBL dia perlu yakin dengan bidang yang ikuti untuk memastikan dia mengikut kepasaran yang ditetapkan oleh institusi yang akan mereka pilih lah. Seterusnya, dalam WBL ni sehingga sekarang lah di Polytechnic College Community atau kita dikenali sebagai Polisisi. Nama short dia lah. Jadi sebanyak 34 program telah ditawarkan program di 25 institusi Polytechnic dan College Community. 10 ditawarkan program ijazah cadar muda, 24 ditawarkan di program diploma WBL. Itu banyak lah. Dan daripada 24 tu 8 ditawarkan di Politeknik dan lebihnya balance 18 di College Community. Jadi inilah program yang bersekutu yang kita tawar kepada program TVET di Malaysia ni. Jadi dia berbeza dengan program biasa yang kita ikuti, program diploma biasa atau degree biasa. Jadi dia sangat bersekutu dan mendapat penyelesaian baik daripada industri itu sendiri. Itu dah WBL. Itu dia WBL. Dah jelas dari situ. Untuk lebih lanjut, sebenarnya kita nak tahu orang yang berpengalaman. Ada yang mungkin macam ragu-ragu lagi ni, macam mana ni nanti kalau ada ni, macam mana kerjaya saya, boleh ke saya nak banyak sangat soalan tanpa melangkah dulu. Mungkin informasi ini boleh dikongsi kepada anda untuk memupuk semangat untuk join atau menceburi dalam bidang WBL ini. Kita nak tanya Sakinah lah. Mungkin Sakinah boleh perkenalkan sebelum ini pengalaman menuntut di mana, kos apa, boleh kongsi kepada player-player kita. Okay, terima kasih Puan Rani. Saya Sakinah Mazuki. Saya merupakan seorang alumni di College Community Selayang. Saya bergarasi pada tahun 2019 dalam jurusan Diploma in Games Art. Dan saya di bawah program Work-Based Learning, saya menjalani latihan industri saya di syarikat Kelembai Solution and Resources. Ini syarikat yang sama berkhidmat sekarang? Betul. Ya, betul. Nampak tu? Syarikat yang memfokuskan tentang animasi dan sekarang baru saja masuk ke bahagian pembangunan permainan. Masa belajar berapa tahun, lepas tu terus diserapkan ke atau macam mana? Sebenarnya dalam masa selepas saya bergraduasi, saya berhasrat untuk sambung belajar ke ijazah sarjana muda. So dalam sepanjang saya belajar tu, saya masih membuat projek yang di syarikat tersebut secara sambilan. Sampailah saya terus menjalani latihan industri dalam peringkat ijazah sarjana muda dalam company yang sama, dalam syarikat yang sama. Sehingga saya kini ditawarkan sebagai pengurus projek lah di syarikat. Masa mula-mula nak join tu kan, start masuk College Community College Community Selayang. College Community Selayang. Di sinilah? Ya, betul. Di tempat kami bersiaran ni. Ya, betul. Okay, masa mula-mula tu, yang sebelum ni saya sebut selangkah tu kan, dah tahu ada bakat ke atau macam nak ikut kawan ke, atau macam dicadangkan oleh ibu bapa ke, atau bagaimana idea untuk okey, saya nak sambung belajar di College Community pada mulaannya? Secara jujurnya, pada awal saya datang di College Community Selayang, pada tu saya belum lagi pun membuat keputusan untuk sambung belajar. Saya belum lagi tahu apa yang boleh saya teruskan untuk ceburi. Terkai, tak tahu lagi ketika tu. Tapi masa saya datang di College Community Selayang, saya saja pelancangan awalnya saya nak tengoklah apa program yang ditawarkan. So kebetulan pada ketika itu pihak College Community Selayang sedang buat temuduga untuk pengambilan pelajar baru. So saya rasa mungkin ni rezeki saya kot nak teruskan semua belajar. Memang dah bawa file dah, ada segala dokumen keperluan kan, just in case. So terus hari ni temuduga, besok terus sambung laris ya. Sakinah laris. Dia dah nampak gambaran banyak-banyak untuk paket. Selepas tu terus sambung lah. So saya rasa sampailah sekarang lah baru saya realise, saya rasa mungkin kalau saya tak sampai ke College Community Selayang, tak ada tergerak hati nak sampai ke College Community Selayang, saya tak tahu mungkin titik permulaan tu untuk saya sampai sekarang lah. Dan sebenarnya selepas beliau bergelar alumni
beliau masih laris di pasaran industri. Itu yang kita nak untuk anak-anak golongan remaja yang akan datang ini, supaya terbuka minda untuk mengenali apakah itu kepentingan WBL. Okey, Encik Zaidi, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Mengapa WBL ni penting dalam konteks industri? Okey. Sebenarnya kita fokus kepada inilah, saya cerita sikit program yang ditawarkan di College Community Selayang, iaitu diploma Game Art Technology. Jadi yang kita berada ni adalah College Community Selayang. Jadi nanti kita boleh ronda sikit di mana studio dia. Jadi program ni adalah program yang ditempatkan di pelajar. Contoh alumni kita ni, Bangsa Kina ni, dia masa dia belajar tu ditempatkan di studio atau syarikat animasi atau pembangunan permainan digital. Mereka bukan saja diajar secara teori, tapi praktikal kepada bidang yang mereka minat. Contoh seperti mereka diajar macam mana mereka bentuk watak, mereka bentuk animasi dan storyboard. Jadi itu penggunaan jasa maya dan pembelajaran kaedah tu. Jadi berbalik kepada pentingnya kontak aktivate dalam industri kreatif. Seperti yang kita tahu, industri sekarang amat penting, terutama dalam perubahan baru. Kita ada VR, virtual reality, AR dan AI ni, artificial intelligence, yang sangat merubah konsep pendidikan dan kerjaya sekarang di Malaysia dan dunia. Jadi Malaysia sendiri mensasarkan dalam kandungan institusi kandungan kreatif negara, iaitu bernilai 31.9 bilion menjelang 2030. Di bawah dasar industri kreatif, mereka memerlukan industri kreatif yang akan berubah lah, bukan ketara. Jadi maka kita dalam program WBL, pelajar bukan sahaja didah kepada teknologi ini, tetapi juga diajar bagaimana menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah yang agak ketara akan datang. Jadi kita tengok selain daripada industri kreatif tu sendiri, sebenarnya program WBL ni dia melentas kepada semua program TBAC. Antaranya otomotif, kejuruteraan, pelancongan, hospitality dan sebagainya. Jadi ini salah satu kaedah untuk memastikan melatih pelajar dalam soft skill. Kemudian kemahiran di tempat kerja untuk meningkatkan boleh pasang graduat. Selain ini menjadikan konsep WBL ini adalah pembangkit kepada kemahiran tenaga pelajar mahir negara yang kita cuba lahirkan di dalam program TBAC. Sangat berkesan. Betul. Contoh memang kita dah ada sebelah kita. Kita dah ada contoh, Wak. Tak boleh nak disangkal lagi. Benda dah terbukti. Ya, betul. Lagi satu, mungkin ada terutamanya mereka dah lepasan SPM kan, mereka akan berfikiran begini, kita nak cari pengalaman dulu, terus melangkah ke industri. Dan sudah semestinya ada perbezaan dengan mereka yang mengikuti kursus, terutamanya program-program WBL ini dengan yang terus melangkah ke industri. Apa perbezaannya? Perbezaan sangat antara sebenarnya bila kita tiada kemahiran. Industri pertama terpaksa melatih pekerja tu mengikut satu latihan berbanding yang satu program yang kita susun dalam program WBL ni, mereka dilatih semasa belajar. Jadi belajar tu bukan saja di kelas, tapi real situation di industri, kendak industri, situasi industri. Jadi mereka memahami situasi sebenar. Jadi apabila tamat, mereka terus ditawar, diserap dan dipilih untuk industri mereka. Contohnya alumni kita ni, Sekolah Sakinah, dia dipilih, ditawarkan di syarikat mereka, di tempat dia mengikuti program WBL. Jadi satu kaedah yang paling sesuai berbanding dengan bila company atau syarikat yang terpaksa melatih semula pelajar, membuang masa syarikat, kos kepada syarikat. Betul. Dan macam-macam ni lah. Jadi pilihan tu tak semesti betul kalau dia ambil pelajar lepasan SPM tu bekerja. Tapi bila memilih pelajar yang ada kemahiran, contohnya program WBL kita, dia sangat kompeten dan memahir dalam bidang yang ditawarkan di isu pekerjaan. Sudah semestinya industri juga memandang ke arah itu. Mereka mahukan pekerja yang masuk-masuk tak adalah banyak benda yang perlu diajar, dan berlakunya kesilapan-kesilapan terutamanya melibatkan industri-industri penting ni. Mereka mahukan pekerja yang profesional, setidak-tidaknya mempunyai basic atau kemahiran. Okey, berbalik kepada kemahiran tu, ketika mengikuti program di College Community Selayang ni, apakah pengisian-pengisian yang dipelajari di sini? Okey. Dan juga di industri. Pada pendapat saya, sepanjang saya berada di College Community Selayang, konten pembelajaran tu sangat menekankan tentang projek sebenar. Maksudnya kita menggunakan perisian profesional standard industri dan banyak beri pendedahan luar terhadap kerja situasi bekerja sebenar lah.
So pada saya benda tu supaya sebagai seorang pelajar untuk melangkah ke alam pekerjaan tu tak terlalu terkejut. Sebab yelah bila nak membezakan semasa kita belajar dengan kita dah bekerja, kita dah bermain dengan masa dan RM2. So benda tu memang kena titik berat lah. Ada tak macam kawan-kawan jumpa kawan-kawan macam seronoknya dah lah bekerja dalam industri, belajar dalam industri, lepas tu terus serap pula, ada tak? Rakan-rakan yang rasa ada macam tu mesti, ada juga yang macam putus asa. Sebenarnya saya rasa semuanya bergantung kepada diri kita kan. Kita pun kena kekal disiplin, kena minat. Betul. Untuk kita terus belajar baru. Sebab pelajar ni bila dapat belajar benda baru, ada yang tak boleh nak terima. Ada yang mungkin dia berusaha untuk boleh juga. So pada saya semua tu bergantung pada diri sendiri jugalah. Nama pun belajar, Dik. Pergi college community ke, politeknik ke, tetap kena belajar. Betul. Kita pergi ke basic masa kita kat sekolah, kena berdisiplin. Untuk mencapai kejayaan begitulah. Tak boleh main-main belajar ni. Okey, berkenaan dengan pelaksanaan WBL ni pula, bagaimana ia dapat menyokong dasar kerajaan tu, Cik Zaidi? Sebenarnya dia sangat menyokong secara saja. Program yang kita tawarkan dia mengikut kehendak asas kerajaan itu sendiri, iaitu menjadikan satu program TVET ni keperluan tenaga mahir kepada membantu ekonomi negara kita sendiri lah. Jadi dengan adanya program yang bersutur seperti program WBL ni, dia membantu segi pertama mendedahkan pelajar, program yang dipilih sesuai dengan kehendak industri. Kedua, industri tidak perlu mengeluarkan kos tersebut, tadi mengeluarkan kos tambahan sebagai melatih sebagainya. Jadi hasrat itu tercapai. Kita target dalam tempoh untuk meningkat ke negara maju, kita perlukan tenaga mahir, kerja yang mahir yang sesuai untuk memastikan keperluan negara mencukupi. Sekarang ni kita lihat di luar sana, kita terpaksa bersaing dengan ataupun kita panggil pekerja asing. Betul. Di asal kerajaan tu mengurangkan pekerjaan, iaitu kita terpaksa mengubah landscape TVET negara untuk melatih warga tempatan, pelajar kita sendiri mahir dalam bidang dan bekerja dalam sektor dalam Malaysia sendiri. Jadi itu sedikit sebanyak akan meningkatkan hasrat kerajaan untuk pastikan negara kita mencapai negara maju. Sepatutnya kalau ikut negara maju kita target dulu 2020 kan. Tapi kita masih lagi belum capai lagi. Tapi itulah konsep hasrat kita, membantu hasrat kerajaan untuk memastikan tenaga mahir itu lahir daripada pelajar dan warga kita sendiri. Sudah semestinya WBL itu memberi impak dan impak yang telah kita lihat kini dengan melahirkan ramai generasi-generasi muda yang telah mengikuti WBL itu sendiri, termasuk di program sama ada di college community ataupun di politeknik, yang mana mereka telah membuktikan secara tidak langsung bukan saja dapat membantu dari segi ekonomi mereka sendiri secara individu, termasuk keluarga secara tidak langsung, tapi kepada ekonomi negara. Okey, bercakap berkenaan dengan masuk ke selangkah ke industri ni, padahal kita ni pelajar ni tiba-tiba ke industri, pastinya ada satu situasi yang mana bagaimana untuk kita menyesuaikan diri dengan golongan profesional di sekeliling kita ketika tu. Saya mula masuk ke syarikat. Saya dah pun, sebab masa tu syarikat dia sedang ada projek episod 13 episod yang disiarkan sekarang dari RTM. Saya diberi tugas sebagai pengurus dari segi tengok masuk-masuk terpengurus kejut kita. Mengurus tentang quality check lah, dan saya mengurus macam apa pasukan produksi dari segi menjaga timeline ataupun submission. Jadi dari situ saya belajar macam mana saya nak compilekan atau aplikasikan apa yang saya belajar dari segi teori, kemahiran saya berkomunikasi dengan rakan sekerja saya, lebih-lebih lagi peluang saya untuk berinteraksi dengan pihak profesional, pihak industri lah. Jadi saya rasa sedikit sebanyak kemahiran yang saya buat di semasa saya belajar, saya dah bawa dan saya improve lebih lah bila saya dah masuk ke alam pekerjaan. Banyak juga dah dengan tunjuk ajar mentor industri jugalah semestinya, sebab kita nak berhadapan dengan orang yang lebih orang kata
berpengalaman daripada kita. Mereka ni buat projek sebenar ni. Ya, betul. Keluar kos dah ni kan? Ya, memang kos memang bagi saya sangat mencabarlah sebab awal-awal dah diberikan beban yang agak berat sebagai saya yang masa tu saya masih lagi seorang pelajar. So macam aku belajar tak ada apa lagi. Tapi sebenarnya ni aku dah kerja dah, tak boleh. Perlu laksanakan juga. Yes. Perlu buat yang terbaik. Yes. Kena cabar diri sendirilah kan. Kalau kita tak cabar diri sendiri, macam mana dia takut tu, betul tak? Kita masih sentiasa tetap dalam zon selesa lah. Ada tak ketika itu berunding dengan tenaga pengajar juga untuk memberi sokongan? Ada tenaga pengajar. Okey, selepas saya tamat belajar di Kolej Universiti Selayang, saya masih lagi dipanggil dengan dari pensyarah di Kolej Universiti Selayang untuk sesi berkongsi tentang pengalaman saya atau mungkin sesi bagaimana cara saya belajar dalam kelas dan mungkin sedikit sebanyak bagi nasihat lah pada adik-adik junior kita, apa tips dan apa rancangan masa depan yang korang boleh buat lah. Jadi sedikit saya rasa saya membantu sikit lah untuk diorang buka, dapat the idea after apa yang dia akan dapat selepas dia tamat pengajian. Kiranya berapa bulan di college dan berapa lama di industri ketika tu? Kalau di college saya rasa 3 tahun. 2 tahun setengah 3 tahun lah. Kalau termasuk program di bawah work-based learning, kita 2 tahun di college, setahun di industri. Setahun lama juga. Jadi saya pesan, maknanya program kita ni dia sangat bersutu. Maknanya program dia berbeza dengan program sedia ada diploma atau degree sedia ada. Mereka ada latihan industri. Tapi kita dah berbeza. Dia berbeza antara latihan industri dan BBL ni. Maksud je, latihan industri ni dia buat, dia biasanya di hujung pengajian. Tapi program BBL ni berbezanya, latihan industri 4 ke 6 bulan tempoh pengajian dia di latihan industri. Tapi WBL ni dia tempoh dia setahun. Jadi kalau diploma ni, program diploma, contoh diploma game teknologi ni 2 tahun di institusi, maknanya di Kolej Universiti Selayang di sini, kemudian setahun di industri. Dan tempoh setahun tu lebih kurang 2 semester lah. Jadi itu yang diterapkan pelajar tu mengikuti situasi sebenar, projek sebenar, mereka diberi task sebenar. Contoh macam dia jadi satu pengurus dan masih pelajar, dia beri task sebagai pengurus untuk menyelesaikan satu task projek, kemudian selesai. Jadi dia akan diukur, penilaian diukur daripada pensyarah institusi dan mentor di industri. Jadi dua-dua tu main peranan untuk masing pelajar ni betul-betul kompeten dalam bidang yang diikuti sehingga selesai program WBL mereka. Itu namanya kebolehpasaran tu tinggi. Yes. Kalau kita bercakap kebolehpasaran, kita menyentuh kepada graduan diploma games art teknologi ni. Mungkin ada ibu bapa yang tidak mendapat pendedahan mengenainya. Kenapa anak aku kena main game pula pergi college ni? Sebab persoalan itu mungkin bermain di window. Encik Zadi boleh terangkan sedikit. Okey, untuk makluman keseluruhan, maknanya program WBL sebenarnya dia mencatatkan kebolehpasaran yang amat tinggi, iaitu 97%. Graduan kita 6 bulan selepas tamat pengajian mendapat tawaran pekerjaan antara program WBL. Dari program WBL, contoh di KK Selayang ni, game art teknologi, data yang kita dapat menunjukkan 95 graduan daripada game art ni mendapat pekerjaan tempoh 6 bulan. Tamat bekerja, dia orang dah ada pekerjaan. Dan saya rasa Puan Sakinah ni sendiri pun dia apabila dia dalam mengikuti program dia, ada juga pelajar dalam masa mengikuti program dia, mereka juga dia telah ditawarkan. Mana company rasa, pelajar ni bagus, saya kena ikat dia. Supaya dia dapat ditawarkan kerja di tempat syarikat. Jadi itulah kelebihan dia. Mereka akan ditawarkan jika syarikat pasti memilih prestasi pekerja yang betul-betul sesuai dengan kompeten kerja mereka lah. Jadi contoh ini menunjukkan kebolehpasaran program TVET dan bidang WBL ni memang sangat tinggi dan menunjukkan kehendak industri tepat dalam bidang yang kita tawarkan. Jadi ini yang kita rasa perlu kita di luar sana, adik-adik di luar sana, jika nak belajar, pilih program antara contoh program WBL. Ibu bapa. Ibu bapa adik-adik pun ada. Jadi ia satu program yang kita yakin menjadi satu program yang tepat pilihan anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Begitu mengikuti program di Politeknik dalam program
WBL ni lah. Sekiranya ada anak-anak lepasan SPM nanti, jadikan ini satu pilihan nombor satu untuk anda melanjutkan pelajaran. Tak salah sebenarnya, sebab cuba dulu. Di sini, di Kolej Komuniti Selayang di sini dah ramai sebenarnya alumni yang lahir, dan mereka juga macam Cik Zaidi cakap dah dipegang oleh majikan. Tak boleh lepas dah. Itu adalah salah satu impak yang kita nampak daripada keberkesanan WBL itu sendiri. Okey, kalau kita cakap berkenaan dengan program-program yang dipelajari di sini, bagaimana ia sangat-sangat membantu dan sejajar dengan apa yang diperlukan dalam pekerjaan sebenar? Pada pendapat saya, menerusi program work-based learning ni, kan pelajar ada masa dengan pihak industri kan, dari segi perkongsian, cari kerja, pengurusan masa. Jadi saya rasa tak jauh beza pun daripada masa saya belajar lah. Maknanya dalam tempoh 2 tahun tu, program-program yang diterapkan tu memang masuk je sama mudah. Cumanya dari segi pengurusan stres lah. Sebab kita, masa saya cakap tadi, kita masa kita belajar, kita tak ada terikat pun dengan wang ringgit kan. Betul. Bila kita dah masuk pekerjaan, dah bermain dengan wang ringgit, dan kita kena take serius lah benda tu. Jadi yang membezakan masa belajar dan masa kita di industri adalah pengurusan masa, dan kalau kita kebolehan penyelesaian masalah kita. Macam contoh, kalau kita tak boleh buat, tak ada kemahiran basic yang kita belajar di kolej, benda tu mungkin bagaimana kita nak ambil kerja. Lagi satu, sukar untuk bekerja dalam satu pasukan sebenarnya. Ya, lebih-lebih dari sebab sekarang ni rata-rata kalau melibatkan projek lah contohnya. Betul, kerja salah satu pasukan. So kalau kita tak ada kemahiran tu kan, dia jadi macam termenggu-menggu, macam mana nak buat ni kan. Pening juga. Dan saya suka nak kongsikan, sebab masa saya belajar, saya kan memegang jawatan sebagai WDP kan. Jadi kat situ dia dah build kemahiran saya untuk memimpin. Jadi saya ada kemahiran untuk macam mana untuk plan satu kerja tu. Dan kita bahagikan setiap kerja tu mengikut kebolehan masing-masing. Jadi kerja tu boleh jalan sekali. Jadi saya nampak manfaat saya memimpin semasa saya belajar, sebab kita berhadap banyak sangat manusia, banyak sangat orang yang bermacam-macam ragam. Jadi kita tahu nak macam kalau orang yang macam ni, macam mana nak handle dia, macam nak tackle dia, baik, macam mana nak kawal dia kan, supaya tak terlalu lincah sangat. Betul, sebab kita hadap banyak orang kan, kita tahu orang macam ni, kita kena buat macam ni. Pengurusan tu penting sebenarnya. Tapi kalau tadi yang kita sentuh berkenaan, kalau je ibu bapa ni, selalu ibu bapa ni yang kipo tau Cik Zaidi. Dia macam, anak aku nak ambil kursus apa nak belajar dekat mana ni, ibu bapa ni. Tapi bila ibu bapa dan anak tu serentak menjadikan WBL ini salah satu program yang diterapkan di Kolej Komuniti ataupun di Politeknik sebagai pilihan utama. Mungkin Cik Zaidi boleh jelaskan kenapa perlu dijadikan sebagai pilihan utama? Pertama sebenarnya kurikulum tu sendiri, kurikulum WBL yang kita tawarkan tu, dia dibangun secara industry driven, iaitu disemak secara berkala bersama industri itu sendiri. Jadi kita sebelum ni kebanyakan kita bergantung kepada input akademik, tetapi sekarang ni kita berubah, dia sebagai tambahan kita dapatkan input secara langsung daripada industri, bermula daripada reka bentuk kurikulum tu sendiri. Kemudian reka bentuk kurikulum sendirilah kepada penilaian kurikulum. Jadi setiap kali perubahan daripada kurikulum atau perubahan teknologi atau perubahan trend semasa, kita akan libatkan rujukan utama adalah industri sendiri. Jadi industri main peranan membantu kita merangka kurikulum lebih sesuai pada masa sekarang. Jadi dia up to date. Program kita tahu up to date. Sentiasa kita faham industri ni agak cepat. Sentiasa berubah. Hari ni bulan lepas belajar lain, sekarang belajar lain, dan tahun depan belajar. Dulu tak ada AI, sekarang ada AI. Kemahiran yang berbeza. Jadi diperlukan perubahan yang ada. Jadi program yang kita tawarkan ni adalah ikut trend semasa dan keperluan pekerjaan semasa. Jadi kepalihan yang kita tawarkan ni adalah mengikut kehendak industri semasa. Jadi yang sentiasa berubah lagi. Jadi kita menekankan aspek kurikulum yang benar-benar mencerminkan ekosistem dunia sebenar. Macam tadi, dia belajar apa yang dia belajar di industri itu adalah industri sebenar.
daripada A to Z, mana diberi task sebagai projek, menyelesaikan masalah, dan ada juga portfolio atau reka bentuk mereka diterima dan diterbitkan oleh industri sendiri. Jadi kepercayaan industri kepada program dan pelajar mengikuti sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Seronoknya rasa nak patah balik. Boleh tak? Boleh tak je lagi? Boleh. Boleh. Untuk Tak pernah terlambat untuk belajar. Kan? Tengok, dia bagi sokongan dekat sana. Habislah lepas ni bos saya cakap, Nani kenapa nak sama belajar ni? Okay, tak ada lagu raja. Okey, dari segi pengalaman semasa bekerja itu sendiri, mungkin ada kenangan atau cabaran yang tak dapat dilupakan tetapi dapat ditangani dengan jayanya. Mungkin Sakinah boleh kongsikan juga terlibat dengan event-event besar ke bagaimana? Saya ada satu lah benda saya nak share. Benda ni memang di luar bidang bagi saya lah. Tapi sejujurnya saya cakap itu satu pendedahan terbarulah bagi saya dalam pengurusan syarikat misalnya. So sepanjang saya berada di industri, saya banyak didedahkan tentang bagaimana menguruskan satu projek daripada awal konsep sampailah pembuatannya dan ke akhir result akhir. So dan selain daripada itu saya juga belajar macam mana untuk menyediakan dokumen, sebab kita bermain dengan industri tak semestinya daripada wang ringgit sendiri kan. Dia membuka berkongsi dengan saya tentang projek yang kita bangunkan ni, boleh kita sediakan dokumen untuk permohonan grant. Jadi saya tak sangkalah saya dikongsikan dengan sampai situ sekali kan. Jadi ada juga satu masa tu mentor industri saya, dia beri saya motivasi tentang ini salah satu benda-benda yang paling saya ingat sekali lah. Iaitu dia kata kita belajar bukan semata-mata untuk ijazah, tapi kita bukan ijazah dan untuk mencari pekerjaan lah, tapi untuk kita pun boleh buat peluang pekerjaan. Mentor industri saya, dia mendorong saya untuk tubuhkan syarikat saya sendiri, which is saya dah tubuhkan pun dah pada tahun 2022 yang saya beri nama Seni Kinang Studio. Masih dalam bidang yang sama, tapi saya memfokuskan kepada augmented reality, AR dengan VR lah, dan permainan digital. Jadi dari situ saya dapat guide one to one lah daripada CEO company tu, bagaimana untuk menguruskan syarikat dari pemula sebagai pemula. Dan sudah ada beberapa projek yang kami berkolaborasi bersama lah. Jadi daripada syarikat tersebut, segala kemarihan yang saya buat kepada syarikat Kelembai tu, saya aplikasikan dia sebagai asas kepada syarikat saya sendiri. Tinggi tak permintaan yang awak lihat ni, yang rata-rata pun nak cuba dalam industri ni juga? Tinggi permintaan, saya rasa maknanya pelajar-pelajar lain yang macam rasa macam kalau ada kekosongan ni mereka nak masuk ni ya. Kalau sebenarnya semasa saya di UPSI, kami ada kolaborasi bersama UPSI dan belajar UPSI. Bila berkata tentang saya seawal umur saya yang masih muda ni, saya ada macam mana saya ada keyakinan untuk bina syarikat saya sendiri. Saya rasa tak salah untuk kita berani mencuba, sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu hasilnya bagaimana kan. Jadi mereka ambil tu sebagai motivasi untuk pada diri sendiri. Macam saya selepas ataupun sebulan sebelum saya tamat latihan industri, saya dah tubuhkan syarikat. Macam diorang, sebelum diorang masuk industri, diorang dah start planning, rancang macam mana aku nak buat apa, servis apa, kerja apa. Dia instead of habis belajar ni aku nak cari kerja, baik aku buat kerja. Menarik. Itu ada contoh yang kita alumni kita sebenarnya saya tambah sikit lah. Selain ni, kita sebenarnya bukan untuk keperluan pasaran kerja. Alumni kita juga menjadi sebagai job creator kepada pelajar-pelajar lain. Mereka berjaya, kemudian mereka menawar pekerjaan kepada graduan kita. Menarik lain. Sama-sama berjaya. Berjaya. Itu antara. Sakinah umur berapa sekarang kalau? Alamak. Tak tanya, muda lagi lah. Setengah umur. 27. Muda lagi. Pandai bercakap kan. Boleh bagi inovasi dekat kita tukar tempat lah cepat. Tak adalah, saya kurangnya. Okay, Cik Zadi, untuk seseorang pelajar tu dia nak masuk ke bidang atau mengikuti WBL ni, bagaimana pemilihan bidang untuk ditentukan oleh seseorang pelajar tu? Okey, kita sebenarnya dalam program yang ditawarkan di
Politeknik dan College Community ni kita ada beberapa bidang lah. Antara bidang utama adalah teknologi kejuruteraan awam, teknologi kejuruteraan elektrik, hospitality pelancong. Itu yang memang ramai lah. Reka bentuk dan komunikasi visual, pengurusan dan perdagangan dan perkhidmatan. Di antara program yang kita tawar dalam program WBL lah. Jadi bagaimana mohon bagaimana pilihan yang tepat sebenarnya diikut kepada minat yang pelajar yang ikuti. Kita kena ubah mindset. Sebenarnya dulu kita TVET ni ada pilihan kedua. Ya, itu yang saya perasan juga. Ada juga sekarang masih lagi. Pandangan ibu bapa di luar sana, tuan-tuan dan perempuan, masih berpandangan TVET ni pilihan. Sebenarnya benda tu menjadi satu titik nolak yang salah sebenarnya. Sebenarnya TVET ni bukan lagi pilihan kedua, dia menjadi pilihan utama. Sebenarnya dia menawarkan, dia program kita tawarkan mengikut situasi atau pasaran kerja yang sedia ada sekarang, yang terkini, dan program yang ditawarkan mendapat iktiraf industri itu sendiri. Jadi keperluan industri adalah memastikan graduan kita kompeten dengan bidang-bidang yang kita tawarkan. Itu adalah contoh dia lah. Jadi pilihan mesti tepat. Contoh macam Sakinah tadi, dia milih bidang game art kan. Jadi bidang yang dia minati, jadi dia boleh milih. Jadi program WBL kita memang kita open kepada semua lepas SPM atau pada yang ni pun nak masuk pun boleh. Nak belajar masuk kan, tapi kena interview lah. Saya daftar sekarang. Jadi program kita tawar dia, kita pendidikan sepanjang hayat. Mana boleh belajar tak kira umur, tapi eloknya boleh tahu 3M lah, iaitu membaca, mengira ni lah. Dan ada syarat-syarat tambahan lah. Jadi program kita ni khas untuk urusan SPM dan bidang ni kita dalam program TVET. Jadi TVET ni adalah seperti saya sebut tadi, keperluan untuk melahirkan tenaga mahir yang mengikut keperluan kerajaan dan industri sekarang. Jadi satu permintaan yang agak tinggi sekarang ni. Jadi berbanding dengan bidang akademik, bukan saya kata bidang akademik ni kurang baik, tapi keperluan negara buat masa sekarang ni adalah keperluan TVET yang tenaga kerja mahir untuk membangunkan ekonomi negara. Jadi selalu pilihan yang tepat lah. Jadi kita boleh tengok mana-mana program WPL yang kita tawarkan, seperti sebut tadi, kebolepasan 97%. Tinggi. Sangat tinggi. Jadi pelajar apabila tamat ditawar kerja, dan ada syarikat menawarkan tawaran kerja agak lumayan pada pelajar kita. Sebab kompeten pelajar tu ketika mengikuti program WBL itu sendiri. Dari segi aspek industri di peringkat global pula, di luar negara pula, bagaimana? Mungkin ada sejarah atau pengalaman atau memang data yang menunjukkan pelajar-pelajar atau alumni di college community atau di politeknik ini mereka mendapat pasaran yang tinggi, kebolepasaran di peringkat global. Masa depan program WPL ni memang kita nampak cerah lah bergerak sebab kita ikut trend pendidikan terkini. Jadi pendidikan terkini sekarang ni dia berasaskan pembelajaran berasas pengalaman kerja sebenar. Itu trend sekarang ni di mana dunia sekarang ni. Jadi graduan bukan sahaja belajar teori, tapi boleh menyelesaikan masalah, berinovasi, bekerja dalam ekosistem teknologi setiap berubah. Di peringkat antarabangsa, kalau kita perasan sekarang ni, dia berubah, sentiasa berubah. Dia gunakan spread learning, work integrated learning menjadi satu menanda aras kepada sesuatu pekerjaan. Justru kita punya program ni, WBL Policy menyamai standard global, malah berpotensi menjadi rujukan di peringkat rantauan negara. Dan kita lihat antara lulusan graduan WBL ni, contoh saya sebut sini lah, saya lupa nama dia, tapi saya pernah bertugas di College Community masa tanah dulu. Graduan WBL bidang rail, sekarang ni bekerja di Singapura, ditawarkan gaji lumayan. Walaupun dah bekerja di Malaysia, tapi pula saya dengar. Tapi apabila syarikat di luar negara offer graduan kita bekerja luar, maknanya di standard kita dah capai standard global. Ya, betul. Di peringkat antarabangsa. Jadi kita ni target kita bukan secara peringkat dalaman. Sebab industri yang saya sebut tadi, industri ni bukan di dalam negara, di luar negara, tapi harapan kita mesti graduan jenama pendidikan TVET Malaysia melahirkan graduan, kita bantu keperluan setempat utamalah, of course lah, kita bantu negara kita, tapi dia seiring kalau boleh menempusi global, peringkat dunia dan antarabangsa lah. Jadi itu contoh. Dan kita tengah mengumpul untuk makluman, kita ada buku sebenarnya di depan saya. Kita ada buku work based learning and success story.
Jadi ini kejayaan-kejayaan kita berkolaborasi dengan industri. Jadi graduan kita yang mana telah berjaya, kita terbitkan buku ni. Kita buat copy book ni untuk kita dedahkan kejayaan pelajar kita yang sepanjang kita menawarkan program ni. Jadi program ni kita launch pada tahun ni sebenarnya dalam Majlis Penasihat Industri lah. Jadi kita share ni. Jadi inilah contoh kejayaan kita dalam buku ni. Dalam kalau perasan kita adalah alumni. Cuma nama Sakinah saya tak pasti ada tak ada. Ngajuk. Tapi semua bidang ada. Kita tawarkan nyanyi pelajar-pelajar kita yang ni lah. Garden Gold. Oh ada. Ada. Nampak gambar dia dah. Garden Gold kita yang telah sukses, berjaya dalam program WBL lah. Ini contoh lah sejarah kita. Kita menunjukkan bahawa bukan kita cakap saja kan, tapi terbukti. Sejak tahun 2007. Itu dan kita dalam proses yang membawa kepada perubahan yang ketara pada masa kini dengan kejayaan-kejayaan alumni dah terbukti pun. Contohnya ada di sini Sakinah. Okey Sakinah, mungkin Sakinah boleh kongsikan juga pandangan mengenai seseorang individu itu apabila dia ingin memilih bidang sama ada ditentukan oleh keluarga itu sangat berkesan, orang kata direstui itu dapat membantu dalam menjalani orang kata pembelajaran tu sehingga berjaya, ataupun sebenarnya kalau was-was pun tak apa, cuba dulu. Cuba nanti kita tahu apa yang akan berlaku dan mungkin serasi dengan kita, ataupun tak boleh, saya berpegang kepada prinsip saya berbakat dari segi ni, so saya kena masuk bidang ni. Apa pandangan Sakinah? Pada pandangan saya, sepatutnya pada awal, sejak awal lagi kita masing-masing kena ada ilmu tentang, mungkin kita kena cari sendiri apa program yang ditawarkan di UCC. Seperti macam saya cakap tadi, pada awalnya saya datang ke Kolej Puteri Selayang untuk tahu apa program yang ditawarkan. Tapi kebanyakan pelajar dia lebih kepada membaca program tersebut tanpa mengetahui kandungan apa yang dia akan belajar lah. Betul tak? Jadi itu yang mereka terlepas pandang. Memandang isu tu, saya nak kongsikanlah satu benda. Sepanjang saya belajar di Kolej Puteri Selayang, lebih-lebih lagi dengan tawaran program work-based learning ni, dengan bantuan bimbingan daripada industri, mentor industri, saya dapat satu idea. Apa masalah pelajar-pelajar kita, terutamanya pelajar sekolah menengah lah, dia isu untuk tidak mahu sama belajar. Satu benda yang saya yang saya jumpa, diorang tak tahu pun belajar ini untuk jadi apa. Diorang tak tahu ke mana hala tuju selepas saya tamat pengajian. Jadi dari situ saya dan rakan-rakan saya yang lain, tapi dari institusi yang berbeza, kami tubuhkan satu social enterprise yang kami beri nama EduPop lah. Dari situ visi EduPop ni, kami nak hubungkan pelajar sekolah menengah dengan institusi IPT. Permulaannya saya berkolaborasi dengan Kolej Puteri Selayang lah. Dari segi untuk pendedahan awal tentang program diploma GIMSAID, iaitu bidang saya. Baru-baru ni, minggu lepas, baru je kami adakan event besar-besaran untuk buka public dan hubungkan pelajar sekolah menengah dan beri pendedahan awal tentang apa yang mereka akan belajar dan ke mana hala tuju mereka selepas diorang sama belajar dalam bidang ni. Dari situ, pelajar-pelajar daripada Kolej Puteri Selayang juga dia ada buat perkongsian hasil kerja sepanjang dia berada di industri work-based learning. Betul. Maknanya memberi pendedahan awal. Betul. Mereka dah boleh, kalau WBL itu mempunyai penstrukturan yang sangat-sangat bagus, terbaik, begitu juga dalam kehidupan pelajar-pelajar itu, terutamanya di sekolah menengah, mereka dah ada perancangan. Dah nampak dah mana hala tuju mereka nak pergi. Bagusnya budak-budak sekarang ni. Sejujurnya ramai yang tak tahu work-based learning tu apa. Tapi bila kita share di Kolej Puteri Selayang, kita ada tawaran peluang work-based learning di mana kita ada belajar di kolej dan juga di industri. Tu saya tambah sikit depan. Maknanya trend dulu kita, zaman saya lah, kita bergantung kepada cadangan ibu bapa. Saya rasa puan pun sama. Yang pun sama kan. 97%. Jadi sekarang ni trend akan berubah. Saya cakap sentiasa berubah. Jadi sekarang ni
pelajar dia punya untuk mengikuti satu program dia kena selidik seperti macam Sakinah Syed. Mengenal pasti program yang ditawarkan. Tapi kita walaupun dunia dah arah trend semasa moden sebagainya, terdapat juga segelintir ibu bapa dia anak dia nak jadi macam ni, anak dia jadi anak dia dah dia acu. Dia dah acu kan. Tapi dalam masa tu bila anak belajar dia ada sikit konflik masa belajar. Jadi dia tak minat ni. Bukan tapi sahaja ketika belajar, di alam pekerjaan pun sama. Konflik tu akan berterusan. Cuma inisiatif kita di semasa di dalam program Nabi kita dedahkan seperti lebih baik dia ada ni. Jadi akan datang ni kita cuba dedahkan pelajar ni akan dibawa ke industri. Jadi dia nampak situasi jelas. Apabila dia tamat, inilah industri yang dia akan masuk. Inilah pekerjaan yang dia akan buat. Jadi dalam masa tu dia baru jelas sebenarnya apa sebenarnya dia ikut program ni, laluan dia ke mana, kejayaan dia ke mana, apa future yang dia nak capai tu sebenarnya. Jadi konsep itulah yang kita terapkan dalam WBL ni. Masyarakat di luar sana pilihan tepat lah. Dulu saya menekankan bahawa melalui program Nabi ni, dia bukan pilihan kedua. Saya sebut lagi, bukan pilihan kedua. Dia adalah pilihan utama. Cepat sikit lagi sama. Pertama. Yang pertama kepada yang kajian atau individu yang untuk bekerja dalam sektor industri yang berkualiti tinggi. Jadi saya yakin ibu bapa boleh buat pilihan tepat lah untuk memastikan kejayaan anak-anak anda. Jadi tak penting di mana anda bermula, yang penting di mana anak-anak berhayat. Itulah. Setuju. Jangan ragu-ragu lagi. Jadikan pilihan pertama. Cepat daftar. Yang pastinya anak-anak anda ada bakat tersendiri. Dan bakat itu perlu digilap, perlu diasah. Di mana lagi kalau bukan di College Community ataupun di Politeknik. Pergilah. Pilihlah banyak bidang yang ditawarkan tadi. Ada peringkat diploma je 24 kan? Ya. 24 kos. Boleh pilih mana bidang yang anda minat, yang serasi. Bukan saja selesa, seronok belajar. Tapi di alam pekerjaan pun seronok je rasanya bila bekerja kan. Sebab bidang yang kita minat. Itu dia kepentingan WBL yang diterapkan dalam program di Politeknik dan juga College Community Polisisi, dan sebenarnya ia sejajar dengan usaha yang dilaksanakan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Tahniah diucapkan dan terima kasih kepada tetamu kita Encik Zaidi dan Encik Sakinah kerana sudi bersama Borak MG. Pastinya Borak MG kali ini dapat memberi anda satu pengetahuan berkenaan WBL itu sendiri, dan jangan fikir-fikir lagi. Dah boleh buat pilihan sekarang. InsyaAllah kalau ikut pendaftaran tu bila dibuka? Kita buka pada lepasan SPM. Maknanya kita buat sistem untuk makluman semua. Politeknik ni dan College Community dia melalui sistem unit kemasukan universiti UPU. Jadi kita dibuka standard lah mana graduan yang berminat ataupun lepasan SPM ataupun daripada lulusan sistem TVET yang lain berminat untuk program kita, boleh memohon dalam sistem UPU atau nak mohon ke College Community Selayang pun boleh. Boleh berhubung di sini, datang ke College Selayang untuk mengikuti, melihat program-program yang ditawarkan di sini. Di tangan saya ni ada sedikit informasi berkenaan dengan pengambilan pelajar College Community Selayang, yang mana syarat-syarat kemasukan Diploma Games Art and Technology ni warga negara Malaysia pastinya, memiliki sijil animasi 2D atau sijil animasi 3D dan College Community. Lepas tu mendapat sekurang-kurangnya HPNM 3.0 ke atas. Okey. Lulus SPM pun boleh. Jangan risau, datang sini. Cuba Cik Zaidi, kalau nak berinteraksi dengan Sakinah pun boleh pergi follow dia punya social media. Lepas ni naik lah dia punya. Okay, terima kasih kepada semua kerana sudi bersama kami dalam Borak MG, dan teruskan menyokong usaha kerajaan dalam mendidik anak-anak kita menjadi insan yang berjaya, dan pastinya bukan sahaja untuk mereka kebaikan itu datang, tetapi untuk negara kita
untuk ekonomi negara kita juga. Dan kepada anda, jangan lupa ikuti kami. Sekali lagi saya ingatkan di semua platform sosial media kami. Terima kasih kerana setia dari awal sehingga akhir. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu kita, Encik Zaidi dan Encik Sakinah. Jumpa lagi untuk topik-topik yang menarik akan datang dalam Borak MG, pastinya di Malaysia Gazette. Terima kasih. Saya Rosnadi Nasi. Assalamualaikum. Bye.